Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafrin binti Zuhaili bersama dengan rakan saya. Siapa nama ni saudari ni? Saya Zahratus Suhaila binti Zuhaili. Jadi hari ni kita ada sedikit apa tu orang cakap sembang santai. Santai-santai je. Kita tak nak serius-serius. Betul-betul. Okay. Kita ada di sebuah apa tu orang cakap rancangan podcast yang kami gelarkan podcast kita orang ni Apa? Bubu Podcast. Bubu Podcast. Kronik kepada apa tu? Kita tengok je ke sini. Bual buku. Betul. Jadi hari ni tanpa melengahkan masa lah. Boleh kita mula ya? Mula sekarang terus. Bual buku tajuk. Okey, bual buku. Agak-agak Agak-agak kita nak buat pasal buku apa tu? Kalau Zahra boleh beritahu. Zahra nak bual pasal buku apa? Okey, tajuk buku yang Zahra nak bual Mahabbah, iaitu karya Allahyarham Shahnun Ahmad. Kalau saya tak silap kan Zahra, Mahabbah ni merupakan novel terakhir Allahyarham sebelum beliau meninggalkan kita semua. Betul. Dan kalau boleh lah, sebab saya macam tahu tak tahulah pasal Mahabbah ni. Penonton pun saya yakin macam tu juga. Saya tak bagi tahu sinopsis seringkas-ringkasnya, sinopsis ringkas pasal novel Mahabbah ni. Okey, Mahabbah ni secara ringkas dia cerita pasal seorang lelaki tua yang dinamakan Endar. Dan Endar ni sebenarnya Allahyarham Shahnun Ahmad dia jadikan watak Endar ni adalah watak dia sebenarnya. Endar ni dia sakit, menghidapi penyakit MG yang menyebabkan dia lumpuh satu badan. Jadi bila lumpuh satu badan dia memang tak boleh bercakap. Jadi dalam cerita ni daripada awal sampai ke habis cerita dia hanya bermonolog, meluahkan rasa risau terhadap masyarakat, terhadap perpecahan bangsa, terhadap anak-anak dia, sebab anak-anak dia pun tidak bercakap sesama mereka lah sebab konflik politik dan sebagainya pada zaman itulah. Jadi kita dapat rasa orang kata apa, dia punya perjalanan fikiran dalam kepala Endar ni sepanjang kita baca buku Mahabbah ni. Jadi sebenarnya bila saya baca buku ni dia sangat menyentuh hati. Menyentuh hati, betul. Saya sangat rasa macam deep macam tu. Jadi itulah yang saya rasa secara ringkasnya. Saya harap semua faham tak Syana? Saya terang ni. Saya macam dah nampak bayangan lah. Dah nampak lah. Kita nak kaitkan lah novel Mahabbah ni dengan satu teori. Zahra rasa teori apa yang sesuai kita kaitkan dengan novel Mahabbah? Okey, teori lah. Okay, kalau cakap pasal teori, kita ada teori tempatan dan teori barat kan? Okey, tapi yang Zahra rasa sesuai lah kan, teori psychoanalysis. Apa itu psychoanalysis? Adalah daripada Sigmund Freud. Dia adalah seorang pakar psikologi yang dia percaya banyak benda yang kita rasa dan buat sebenarnya datang daripada alam bawah sedar kita. Maksudnya benda yang kita tak sedar kita buat pun ada dekat dalam kepala kita. Faham tak? Contoh dia, dia cakap apa yang Sigmund Freud dia cakap, ada 3 elemen, iaitu yang pertama ID, yang kedua ego, dan yang ketiga ialah super ego. Syana tahu tak apa elemen-elemen ni? Saya tak tahu lah. Cubalah bagi tahu supaya saya tahu. Okay, yang pertama ID. Okay, ID ni apa dia? ID ni secara ringkas dia macam satu dorongan dan nafsu kita. Kalau ego pula, dia macam akal dan pertimbangan kita untuk membuat sesuatu lah. Kalau super ego pula, dia adalah suara hati kita ataupun orang kata moral kita. Jadi apa yang Sigmund Freud ni kata, kalau ada tiga elemen ni dekat dalam diri kita yang kita rasa, dekat situ akan membuat kita ada pergolakan rasa dalaman kita. Contohnya kita nak buat sesuatu tapi kita rasa bersalah sebab benda tu tak betul. Jadi tu contoh konflik antara ID dan super ego kita, yang ego kita ni cuba kawal. Faham kan? Tapi dia confusing, tapi sebenarnya benda ni mudah je. Macam tu. Kan dia confusing kan? Tapi tadi dah bagi tahu macam definisi teori. Kalau boleh kan, kita macam banyak teori dekat dalam dunia ni. Untuk novel Mahabbah ni kenapa teori? Kalau boleh kita kaitkan lah bagi beberapa isi. Faham. Supaya penonton lebih jelas. Kenapa saya memilih teori ni untuk kaitkan dengan novel Mahabbah ni? Endar ni dalam cerita ni, dia kan macam saya cakap, dia sakit. Jadi dekat dalam cerita ni, Endar ni dia bergelut dengan konflik dalaman dia lah. Endar ni dia sakit, rasa kesepian, ada rasa sebersalah, rasa kecewa dengan anak-anak dia dalam ni. Jadi kita boleh nampak dekat dalam ni pergolakan konflik dalaman dia dalam cerita ni. Antaranya ID, keinginan dan emosi dia, iaitu dalam cerita ni keinginan dia adalah untuk anak-anak dia berbaik semula sebab anak-anak dia bergaduh dalam cerita ni. Dan emosi dia berasa sedih setiap kali bercakap tentang anak-anak dia. Kalau ego pula, Endar ni dia usaha untuk terima realiti yang dia ni sakit dan tua. Kalau kita kaitkan pula dengan super ego pula, nilai moral Endar dalam cerita ni dan harapan yang dia pegang, dia sama seperti yang tadi tu lah, keinginan dia juga. Harapan yang dia pegang adalah
untuk dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan anak-anak dia berbaik semula sebelum dia meninggal. Itu yang saya boleh kaitkan lah sedikit sebanyak. Tapi Shana dah faham tak? Dah banyak ni terang ni. Faham tak? Kita macam boleh nampak gambaran Dapat sikit lah. tapi macam kalau ada isi yang lebih, kenapa kita tak kongsi, betul? Ya betul juga. So kalau macam Zara dia nak cakap lebih lanjut supaya Boleh. apa orang cakap penonton ni macam lebih faham Lebih menyelami lah kan. lebih menyelami Dan faham novel teori kan. ni. Novel mahabah dan juga teori yang Betul. dikaitkan. Saya beri contoh lagi. Monolog dalaman Enda ni, dia banyak berulang-ulang. Sebabnya dia nak tunjukkan yang gambaran alam bawah sedar ni yang dia cuba untuk faham, dan Enda ni dia cuba untuk nak terima kematian tu. Jadi kadang-kadang kat dalam novel ni dia akan ingat balik kenangan lama. Sigmund Freud juga ada cakap benda ni boleh jadi petunjuk kepada konflik dalaman kita. Dia nak tunjukkan kita yang ID dan super ego watak Enda ni untuk nak terima kematian tu dan menghadapi perjalanan liku-liku dalam dia punya apa kata fikiran dia tu, konflik dalaman dia tu. Dekat dalam novel ni juga ada unsur metafizik dan spiritual yang kita boleh kaitkan juga dengan proses penerimaan diri dan kematian yang Endar ni dia cuba cakap kan. Dalam satu tema yang sangat kuat dalam psikoanalisis ni, sebab dia melibatkan kesedaran diri dan kebebasan dari konflik dalaman. So macam saya cerita daripada awal sampai habis tadi, Endar ni dia bermonolog dalaman dia bercakap dia nak bertaubat. Endar ni dia fikirkan tentang perpecahan bangsa. Jadi dekat situ kita nampak kesedaran diri dia untuk satu, dia nak sedar yang dia dah nak meninggal. Jadi dia bersedia untuk nak meninggal tu dengan bertaubat. Betul. Dia banyak beribadah melalui hati. Itu kesedaran lah. Dan kebebasan dari konflik dalaman adalah apabila Endar ni pun after dia dah sedar, dia menerima, dia reda dengan keadaan dia sekarang. Yang seronok cerita ni, benda ni semua tak berlaku secara fizikal pun. Kita baca melalui monolog dalaman Endar ni sahaja. Kita pun dah panjang-panjang kan Zara cakap kan. Takkanlah satu buku je kita kan tengah nak bual buku kan. Mestilah at least 2 lah buku kan. Jadi kita terus masuk lah. Shana ada nak bincangkan ke buku dan teori ke apa-apa yang Shana dah baca? Boleh kongsikan? Terima kasih Zara. Sama-sama. Kalau macam tadi Zara dah bercakap salah satu karya Shanun Ahmad. Betul, Kalau Shanun kat sini Ahmad. saya pilih sastrawan negara yang lain lah, boleh? Boleh. Siapa tu? Selain Shanun Ahmad, kita juga ada sastrawan negara yang tak kurang hebatnya, iaitu A. Samad Said. Kenal. Saya pernah baca buku dia. Alhamdulillah. Dan saya pilih salah satu novel A. Samad Said yang saya rasa quite famous juga dengan masyarakat kita. Buku apa tu? Buku tu bertajuk Cinta Pansuri. Saya rasa saya pernah dengar, tapi saya tak tahu cerita dia lah, of course. Saya baca sinopsis je. Cerita sikit. Sinopsis ni mengisahkan tentang seorang lelaki Melayu yang bernama Pansuri. Dia mempunyai orang cakap teman wanita yang bernama Fahiyatun. Bila kita dah ada partner ni, orang cakap kita dah berjanji sehidup semati Lazar kan, nak berkahwin, nak setia dan sebagainya. Tapi kita berancang Allah yang menentukan. Betul. Langit, saya setuju. Langit tak selalunya cerah. Fahiyatun ni sebenarnya kalau Zara nak tahu, dia adalah wanita daripada keluarga yang bangsawan. Jadi dia mengambil keputusan untuk mengkhianati Pansuri ni. Orang cakap kahwin dengan sekufu dengan dia. Lelaki yang mempunyai ladang-ladang hitam, orang kaya lah. Pansuri ni orang cakap patah hati lah, dan dikhianati. Tapi tak lama lepas tu suami Fahiyatun ni telah meninggal dunia. Fahiyatun ni mengambil keputusan sekali lagi mengkhianati Pansuri ni. 2 kali? 2 kali, bukan sekali Zah. Dia kahwin dengan bapa saudara arwah suaminya sendiri. Sekali lagi orang cakap perkahwinan Fahiyatun ni tak kekal lama, di mana dia diceraikan dan telah menjadi janda. Dia ingin, orang cakap dia baru cari Pansuri lah that time kan. Tapi Pansuri ni orang cakap dah patah hati. Yelah, 2 kali kan? Pansuri ni membawa diri pergi ke Paris. Dia dekat Paris ni, kawan-kawan dia ni macam dia cuba menjodoh-jodohkan lah. Tapi orang kata that time macam
hati pun dah tawar hati. Dia pilih untuk tidak berkahwin dan hidup menyendiri di Paris. Tapi kalau Zara nak tahu, tadi Zara pilih apa tu? Teori psychoanalysis. Yes, psychoanalysis. Nak tahu tak untuk novel Cinta Mansuri ni, teori apa yang paling sesuai? Teori apa tu Shana? Tak tahu Tak tahu, of course tak tahu. Untuk teori saya pilih sebuah teori postkolonial. Postkolonial. Nak definisi sikit. Nak tahu. So teori Saya berminat. ni basically ni dia cerita pasal kesan-kesan penjajahan. Bukan sahaja penjajahan secara fizikal, tapi juga macam mana penjajah ni dia cuba untuk mengawal budaya, pemikiran dan juga jiwa orang-orang yang dijajah. Dalam novel Cinta Mansuri ni kita boleh nampak macam mana watak-watak yang ada, terutama sekali watak Mansuri ni, dia cuba mencari diri dan juga perjuangkan kebebasan dia daripada belenggu penjajahan. Kiranya sebab Mansuri ni dia dah pergi ke Paris tu dia macam lupa diri ke macam tu ke? Saya cuba kaitkan lah kenapa saya guna teori ni, saya kaitkan dengan novel ni. Macam saya cakap tadi, teori postkolonial ni dia adalah kajian tentang kesan penjajahan terhadap masyarakat bekas jajahan, betul? Betul. Macam Malaysia pada satu ketika dulu, Malaysia juga pernah dijajah oleh kuasa barat. Dan dalam novel ni, Mansuri ni dia mewakili orang-orang Melayu yang rasa terpecah antara budaya tradisional Melayu dan juga pengaruh barat yang dialami di Paris. Pergolakan identiti dia dan dia mempunyai konflik dalam diri dia sendiri yang sebenarnya adalah cerminan pergolakan identiti dia yang dialami oleh ramai orang dalam masyarakat pasca kolonial. Selain tu, dalam cerita ni juga so ada satu babak di mana menunjukkan pergaduhan di antara anak tempatan dan juga lelaki Inggeris. Kat sini kita boleh lihat sebagai simbol pergolakan antara penjajah dan juga orang yang dijajah. Dalam watak-watak wanita dalam novel ni pula kadang-kadang dilihat dari sudut lelaki. Yang menunjukkan bagaimana naratif kolonial ni sering meletakkan wanita sebagai objek dalam konflik budaya. Okay, seterusnya Zara. Saya ada lagi? Banyak pula isi awak. Kemoklah. Bolehlah Shana. Saya nak lawan awak cakap lama tadi. Takkan saya cakap sekejap. Yelah, tapi saya pun tidak faham tak apa yang saya terangkan. Okeylah macam tu. Awak kena faham saya. Saya faham. Sebab tu saya tertarik dan saya nak tahu lagi. Banyak lagi. Apa lagi? Cuba awak cerita lagi. Dalam novel ni, teori ni juga menunjukkan bagaimana orang tempatan ni cuba melawan pengaruh barat. Novel ni ada menceritakan macam mana orang Melayu ni cuba melawan pengaruh barat yang kuat melalui hubungan di antara Mansuri dan juga Fahiyatun yang penuh konflik yang boleh kita tengok sebagai simbol pertembungan di antara budaya dan juga kuasa. Sebagai contohnya apabila Fahiyatun ni dia akhirnya pilih orang lain yang boleh dianggap macam simbol penolakan ataupun perlawanan terhadap kuasa penjajah yang cuba mengawal kehidupan mereka. Bukan itu saja, saya boleh bagi tahu novel ni juga ada menunjukkan bagaimana kita ni bebas daripada penjajahan mental. Yang boleh kita kaitkan dengan teori ni, di mana kita ni bukan setakat lawan penjajahan fizikal. Novel ni juga ada cerita pasal perjuangan untuk bebaskan jiwa dan juga pemikiran kita ni daripada pengaruh penjajah. Faham? Contoh yang kita boleh nampak adalah dalam watak Damri. Dia sanggup cari Mansuri sampai ke Paris walaupun waktu tu orang cakap dekat negara dia ada peperangan, yang menunjukkan bagaimana semangat perjuangan dia dan dalam pencarian makna yang lebih dalam dari sekadar tempat dan masa. Saya dah nampak dah kaitan pasca kolonial tu dengan novel Mansuri ni lah. Sebab seperti tadi Shana cakap kan, yang dia berpindah ke Paris dan dia sendiri pun keliru dengan identiti budaya tradisional Melayu dan dekat Paris kan, budaya barat. Saya macam boleh simpulkan di mana kisah novel Cinta Mansuri ni bukan sekadar kisah cinta biasa. Tapi juga dia adalah cerita bagaimana pengalaman penjajahan ni masih memberi kesan kepada identiti, budaya dan juga hubungan sosial dalam masyarakat kita. Novel ni sebenarnya Samet Said ni dia mengajak kita untuk faham bahawa warisan kolonial ni masih hidup dalam cara kita berfikir dan juga cara kita berinteraksi. Itulah sedikit sebanyak tentang Cinta Mansuri dan juga kaitan dia yang boleh saya kaitkan dengan teori postkolonial ni. So, bila kita guna teori postkolonial ni, kita boleh faham cerita Mansuri dengan lebih mendalam, betul? Betul. Jadi, kita boleh nampak yang kisah Cinta Mansuri ni merupakan perjuangan identiti dan juga kebebasan bangsa kita sendiri. Jadi, harap
Zara faham ke? Saya faham. Apa yang saya cuba sampaikan ni? Teori tu bagi saya lah, teori tu kenalah. Sebab dia memang banyak lagipun waktu tu era peperangan lagi. Betul, kan dalam cerita tu kan. Masih era peperangan. Jadi dekat situ bila dikaitkan dengan pasca kolonial tu, selepas dia peperangan tu, kita boleh nampak lah apa kesan dia terhadap identiti diri kita ini. Betul. Jadi Zah, kita pun dah lama lah kot kan. Kita dah borak pasal dua novel. Betul, dua cukup lah. Saya harap penonton kat luar sana faham lah apa yang kita cuba ulaskan, dia cuba kupaskan hari ni kan. Kupaskan hari ni. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lain kali. Boleh? Boleh. Itu saja daripada saya dan juga sahabat saya. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi dalam podcast kita. Podcast Bubu Podcast. Bual buku. Bye-bye. Bye-bye.